Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Akmal Aznin dalam Buletin MBI edisi ke-10 2025. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan fokus utama edisi kali ini. MBI terima anugerah kehormatan sempena Malaysia Landscape Architecture Awards MLAA ke-15. MBI anjur Majlis Ibadah Korban. 64 pegawai MBI sertai ujian kemahiran menembak. Majlis Bandaraya Ipoh MBI melalui Jabatan Taman dan Landscape telah menerima Honor Awards bagi kategori Green Initiative Awards Government Sector sempena Malaysia Landscape Architecture Awards MLAA ke-15. Anugerah itu diterima menerusi projek bertajuk Bamboo A Sustainable Solution for Green Landscape. Pengiktirafan ini mencerminkan komitmen berterusan MBI dalam memperkukuh pelaksanaan pendekatan Nature Based Solution NBS dalam pembangunan landscape bandar yang mampan dan menyeluruh. Melalui inisiatif ini, buluh diketengahkan sebagai bahan alternatif yang lestari, diguna pakai bukan sahaja dalam penghasilan perabot landscape, malah turut diintegrasikan bersama penanaman pokok teduhan bagi tujuan penyerapan karbon, mampu meningkatkan biodiversiti dalam bandar serta mengurangkan kesan fenomena urban heat island di kawasan bandar. Terdahulu, penyampaian anugerah telah disampaikan oleh mantan Presiden Institut Landscape Architect Malaysia ILAM oleh Datuk LAR Ismail Ngah sebagai pengiktirafan terhadap peranan aktif MBI. Dalam pihak pengurusan Majlis Bandaraya Ipoh merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada semua warga jabatan, rakan strategik dan komuniti yang telah memberikan sokongan dan komitmen berpasukan sehingga kejayaan ini dapat direalisasikan. Semoga pencapaian ini menjadi pemangkin kepada usaha MBI dalam merealisasikan hasrat menjadikan Ipoh sebagai bandaraya bestari sejahtera 2030 berasaskan inovasi, kelestarian dan kesejahteraan untuk semua. Sebanyak 5 ekor lembu telah dikorbankan dalam Majlis Ibadah Korban Anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Islam MBI PERKIB. Acara tahunan berkenaan diadakan bagi memperkukuhkan semangat kebersamaan dan keprihatinan dalam komuniti sambil memenuhi tuntutan agama. Program yang berlangsung di Taman DR Srinivasagam Ipoh itu telah dijalankan secara gotong royong dengan penlibatan seramai 200 anggota MBI. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syari Hanifah, Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman, Ahli-Ahli Majlis MBI, Setiausaha Bandaraya, Pengarah-pengarah kanan, Ketua-ketua jabatan serta para anggota MBI. Pada majlis itu, Datuk Bandar Ipoh turut menyempurnakan majlis penyampaian daging korban kepada para petugas dan anggota MBI. Program kemudian diteruskan dengan jamuan makan bagi meraikan warga MBI yang bersama-sama terlibat dalam program tersebut. Seramai 64 pegawai Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengambil bahagian dalam program ujian kemahiran menembak yang diadakan di lapangan sasar pasukan Gerakan Am PGA Ulu Kinta. Program yang dianjurkan sempena ulang tahun Hari Bandaraya ke-37 itu bertujuan untuk memeriahkan sambutan Hari Bandaraya selain memupuk semangat silaturahim antara anggota. Terdahulu, majlis perasmian program berkenaan telah disempurnakan oleh Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syari Hanifah yang turut sama menyertai ujian menembak berkenaan. Turut mengambil bahagian pada program itu Ketua Whip MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman, Ahli-Ahli Majlis, Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak dan Pengarah-pengarah kanan MBI. Hadir sama memeriahkan majlis berkenaan Komander Brigade Utara PGA, Senior Assistant Commissioner Shahrum Hashim.
Menerusi program itu, sebanyak 16 pasukan yang terdiri daripada 4 anggota terlibat dalam ujian menembak kategori Falling Plate, manakala bagi kategori Center Fire, ujian dinilai mengikut individu. Penganjuran program ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan dan kemahiran pengendalian senjata api kecil dalam kalangan warga kerja MBI, khususnya dari aspek keselamatan, ketepatan dan keberkesanan. Selain itu, ia juga memberi penekanan kepada pembinaan keyakinan diri semasa menembak dalam pelbagai kedudukan dan halangan, serta menyemai nilai tanggungjawab dan disiplin yang tinggi dalam penggunaan senjata. Acara penutup program ini adalah penyampaian hadiah kepada peserta yang memperoleh mata tertinggi sebagai tanda penghargaan atas prestasi cemerlang mereka. Dalam usaha untuk menyemai nilai-nilai Islam, memperkukuh ukhuwah serta membina keinsafan dalam kalangan warga kerja dan masyarakat setempat, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah mengadakan majlis bacaan Yasin dan ceramah khas yang berlangsung di Masjid Al-Ansar, Halaman Meru Impian Ipoh. Program yang dianjurkan ini merupakan salah satu pengisian rohani bersempena sambutan ulang tahun Bandaraya ke-37. Turut dihadiri pada majlis berkenaan Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syahri Hanifah bersama ahli majlis, setiausaha bandaraya, pengarah kanan, ketua jabatan serta pegawai dan anggota MBI. Majlis dimulakan dengan bacaan Yasin dan solat maghrib secara berjemaah, disusuli dengan ceramah khas bertajuk Implikasi Hijrah Rasulullah, Pembentukan Bandar Islam Pertama, yang disampaikan oleh penceramah jemputan Ustaz Muhammad Izzat Syafiq Muhammad Tarmizi yang juga merupakan pegawai fatwa Ketua Unit Istimbat dan Penerangan Jabatan Mufti Negeri Perak. Diharapkan dengan adanya majlis seperti ini dapat memberi kebaikan dan mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat. Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan Majlis Bandaraya Ipoh MBI baru-baru ini telah menerima kunjungan Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syahri Hanifah. Lawatan tersebut bertujuan untuk meninjau operasi harian jabatan serta memahami lebih dekat peranan dan cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan undang-undang serta menjaga keselamatan bandaraya secara cekap dan berkesan. Kehadiran Datuk Bandar Ipoh ke premis berkenaan telah disambut Pengarah Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan MBI Ahmad Zayadi Sudin. Sepanjang lawatan, Datuk Bandar telah diberi taklimat terperinci oleh Penolong Pengarah Jabatan Muhammad Zul Hazmi Syam yang menyentuh pelaksanaan operasi penguatkuasaan termasuk pemantauan pematuhan undang-undang kecil, pengurusan aduan awam dan tindakan di lapangan. Beliau turut menerima taklimat berasingan berhubung pelaksanaan operasi keselamatan daripada Penolong Ketua Bahagian Penguatkuasa Muhammad Nazir Rosli. Taklimat ini memperincikan peranan pengawal keselamatan MBI dalam memastikan keselamatan premis dan kemudahan awam serta membantu melaporkan sebarang insiden mencurigakan di kawasan bandaraya. Selain itu, turut dibentangkan ialah maklumat berkaitan skuad Ihsan Madani iaitu pasukan bantuan pasca bencana di bawah seliaan MBI. Datuk Bandar turut berkesempatan meninjau fasiliti pejabat dan beramah mesra bersama para pegawai, kaki tangan serta barisan pengawal keselamatan yang bertugas sebagai tanda penghargaan terhadap komitmen mereka dalam memastikan persekitaran Bandaraya Ipoh kekal aman dan teratur. Program seperti ini diharap dapat menyuntik semangat baharu serta meningkatkan motivasi dalam kalangan warga kerja untuk terus memberikan perkhidmatan cemerlang demi kesejahteraan warga Kota Ipoh. Perpustakaan Tun Razak PTR telah menganjurkan program Milo PTR Cerita Ipoh sempena ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-37. Program yang berlangsung selama 3 hari bermula pada 29 Mei lalu itu menyajikan pelbagai aktiviti menarik. Jualan buku, pameran warisan, pertandingan mewarna kategori 9 tahun, 10 tahun dan 12 tahun ke bawah dan pertandingan fotografi yang bertemakan makanan dan minuman ikonik di Ipoh antara aktiviti yang dianjurkan. Penganjuran program seumpama ini adalah bertujuan untuk menggalakkan anak-anak serta orang awam dari pelbagai peringkat umur dan berbilang kaum untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan PTR.
Penganjuran program seperti ini diharap dapat menarik minat orang awam untuk lebih mengenali Bandaraya Ipoh, amnya dan menjadikan Perpustakaan Tun Razak sebagai gedung ilmu untuk dikunjungi. Laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-10 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan anda jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari, sejahtera dan salam Malaysia Madani.